Berapa kali Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan Ramadan? Jawapan dia, Nabi Muhammad SAW telah berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali atau 9 tahun. Puasa Ramadan telah difardukan pada tahun kedua Hijrah. Nabi Muhammad SAW dan umat Islam telah wajib berpuasa Ramadan bermula pada tahun 2 Hijrah dan Nabi nanti wafat pada tahun ke-11 Hijrah, tetapi Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Belum lagi masuk bulan Ramadan. Ini bermakna Nabi berpuasa daripada 2 Hijrah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hijrah. Bermaksud Nabi Muhammad SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, 9 tahun. Sepanjang Nabi berpuasa di bulan Ramadan, Nabi hanya 1 kali Ramadan sahaja berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Dan bakinya 8 Ramadan, Nabi Muhammad SAW berpuasa selama 29 hari. Sebelum kefarduan puasa Ramadan, sebenarnya masyarakat Arab Jahilah telah berpuasa. Dan sebelum puasa bulan Ramadan ini, ada puasa Ashura yang telah diwajibkan. Namun, selepas datangnya puasa Ramadan, maka kewajiban ini dimansuhkan dan puasa Ashura menjadi puasa sunat dan puasa Ramadan menjadi puasa yang wajib. Ikuti siri 30 hari, 30 kuis sirah Nabi Muhammad SAW di Dynamite Schooling Academy bersama saya, Cikgu Yakzan, Guru Pengembar. Assalamualaikum.